Welcome back again to my channel. Owner motosikal tu seakan-akan gaib. Mula-mula aku ingat datuk aku tipu. Tapi rupa-rupanya dia tak tipu sebab ramai orang kampung menceritakan benda yang sama dan ada juga yang menjadi saksi kemalangan pada malam tersebut di mana dia tengah driving balik kerja dan depan dia ada motor. Time dia tengah driving tu, tiba-tiba motor tu jatuh. Accident, masuk dalam parit. Tapi bila dia keluar daripada kereta, dia nak cari, dia nak tolong orang tu dah tak ada. The only thing yang dia nampak adalah cuma motosikal dan kesan darah.